Tahu tak kemuncak jahilnya apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya manusia pun tahu. Ya, mana ada manusia cipta diri dia sendiri? Dan tak ada orang pun yang, tapi manusia ni walaupun dia tahu dah dia bukan mencipta diri dia, berarti dia dicipta, tapi dia sombong juga dengan pencipta. Ya, dia tahu dah siapa cipta dia, Allah. Lepas tu ada orang kan, bila mana dia mula berinteraksi dengan sesama manusia, sehingga dia lupa Tuhan. Dia rasa dirilah dia rasa kawan dia itulah kawan dia, yang mengurus dia, yang membantu dia. Sama lah tuan-tuan dan puan-puan kita ni, bila mana mula kahwin dulu kan, ataupun sebelum kahwin dulu, sama lah. Youlah segala-galanya dalam hidup I. Tengok, sedap aja dia bercakap. Dia sudah melupakan Allah pencipta dia. Sepatutnya dia kena kata Allah lah segala-gala dalam hidup kita berdua. Ya, walaupun kita dah berdua, kita dah bersama, jangan pernah kita berdua lupa kepada Tuhan yang mencipta kita. Itu sepatutnya. Tapi jumpa suami, jumpa isteri, jumpa anaklah segala-gala dalam hidup saya. Inilah cahaya mata saya. Dialah segala-gala dalam hidup dan mati saya. Tengok, dah mula syirik dah. Dapat cucu lagi. Cuculah segala-gala dalam hidup nenek. Nenek tak ada dah cucu lain. Inilah satu-satunya cucu pertama. Habis kita ni meninggalkan Allah. Itulah berarti apa? Kita mula berinteraksi dengan selain Allah secara hakikat. Hakikat sebenarnya ialah tidak pernah terasing, terlepas kita dengan Allah, walaupun satu ketika dan satu saat, walaupun satu tempat. Boleh ya? Ini rasa, tahu dah. Rasa. Kalau belum rasa lagi, kita berada dalam keadaan yang amat bahaya dengan umur yang ada. Kerana kita berada pada baki-baki umur dan kita sedang menuju ke penghujung usia. Mula kita mencari sesuatu dengan diri kita, berharap pada ilmu kita, berharap pada pandai kita, berharap pada kuat kita, berharap kepada segala-gala yang kita sadarkan, harta benda kita, pangkat kita. Akhir sekali benda itulah yang menggagalkan kita sebagai hamba kepada Allah. Ya, orang ada ilmu mesti bergantung pada ilmu. Orang ada kepakaran mesti bergantung pada kepakaran. Orang ada duit mesti bergantung pada duit. Orang ada kawan yang ramai, pengaruh yang besar, kuasa yang banyak, sudah tentu. Kalau dia tidak mengenal Allah dan dia keliru antara ada dan diadakan oleh Allah. Ilmu yang ada sekadar diberi, tak payah sombong lah. Tak payahlah duk sibuk nak cari silat dan salah orang. Tak, kenapa? Kerana merasa diri terlalu alim. Ini bahaya. Kerana rasa diri terlalu benar, kerana rasa diri terlalu baik, orang lain semua tak baik. Inilah manusia yang tak sedar diri. Tak sedar diri bahawa dia hanya sekadar diberi ilmu oleh Allah, dan Allah boleh ambil bila-bila masa dengan kesombongan yang ada. Lepas tu kita belajar benda-benda begini kan, meletakkan diri kita pada tahap yang sebenar dan menginsafi siapa diri kita. Bolehlah kita bercakap hari ni, okey hari ni, besok siapa jamin dia boleh bercakap? Tak kena gaya besok Allah tarik balik percakapan, satu huruf pun tak mampu keluar daripada mulut kita. Hari ni kita macam-macam tulis kat orang itu dan ini. Satu hari nanti mungkin besok Allah tarik tangan kita, satu huruf pun tak boleh kita nak tekan. Ya, maka gunalah sebaik-baik mungkin. Jangan sibuk cari kesilapan orang, kerana manusia akan tersilap. Manusia pasti tersilap. Ustaz pun manusia. Letak dalam kepala kita ustaz ni manusia. Jangan nampak macam malaikat. Ya tak, manusia. Maka kita semua adalah manusia. Pasti kita melakukan kesilapan. Maka di saat orang melakukan kesilapan, berpada-padalah. Dia jangan duk sebarkan kesilapan orang. Suatu ketika nanti mungkin Allah sebarkan kesilapan kita. Apa kita nak letak di mana muka kita? Itu benda-benda yang kita kena belajar supaya apa ni? Mengisafi diri kita.